Saya start daripada mula lah. Contoh, kalau ada orang nama dia Alibaba lah contoh. Dia datang nak tempah baju 3 helai. Satu baju dia, satu baju anak dia, satu lagi baju isteri dia. Mula-mula sekali kita kena tambah pelanggan lah. Tambah pelanggan kita boleh, dekat butang bawah tu dia ada dashboard pelanggan tempahan tu kan. Sama ada kita nak terus tekan pelanggan pun, dia pergi kat halaman pelanggan, ataupun kita tambah tekan kat tambah tu pun boleh juga. Tekan tambah tu, klik kat tambah pelanggan. Nama tu kita masukkanlah nama dia, Alibaba. Nombor telefon kita masukkan nombor dia. Nombor telefon tu kena betul lah, sebab nanti kalau nak hantar invoice kat WhatsApp ke apa ke, kena nombor yang betul. Okay, so bila kita dah masukkan macam tu, tadi kita dah save. Nama dia akan ada kat sini, Alibaba. Kosong profile, kosong active order. Bermakna customer tu dah wujud. Kita dah create customer tu, Alibaba. Tapi kita belum masukkan tempahan dengan profile dia lagi lah. So kalau kita nak masukkan dia punya tempahan tadi, kita klik pula dekat dia. Okay, ni halaman untuk paparan pelanggan tadi. Khas untuk Alibaba je. Kalau ada order ke, ada apa ke dekat bawah dia ni, profil ukuran ke, yang semua yang berkait dengan Alibaba je ada kat sini. Ni tajuk atas sekali tu pelanggan. Lepas tu yang nombor 2 tu nama dia Alibaba. So bermakna halaman ni memang halaman khas untuk pelanggan yang ni je. So dekat sini kita boleh tambahkan dia punya profil ukuran. Tambah profil ukuran. Jangan tambah tempahan lagi, tambah profil ukuran dulu. Contoh dia sendirilah. Alibaba. Lepas tu kita masukkanlah ukuran dia. Yang Alibaba punya. Kita ukur Alibaba punya kan. Okey, kita simpan. Lepas tu kita tambah lagi profil ukuran lain pula. Kita tambah isteri pula. Isteri. Tukar jadi perempuan. Lepas tu kita ukur pula yang isteri dia. Kita ukur. Kita tulislah ukuran semua sampai bawah. Lepas tu kita simpan. Lepas tu satu lagi tadi untuk anak dia kan. Kita buat untuk anak dia pula. Anak dia katakan perempuan juga. Lepas tu tulislah. Masukkan ukuran semua, simpan. So dekat sini, okey, saya jelaskan dulu paparan ni. Nampak sekarang ni pelanggan Alibaba. Lepas tu dekat bawah ni dia ada profil ukuran. Profil ukuran ni bermakna ukuran ni lah. Ukuran dia, ukuran isteri dia, ukuran anak dia. So tempahan tak ada lagi. Untuk tempahan tak ada lagi. Jadinya kita nak create tempahan pula. Baru dekat sini kita klik tambah. Kita masukkan tambah tempahan. Pelanggan. Dekat pelanggan ni Alibaba lah. Profil ukuran ni baju dia sendiri. Baju Alibaba ni katakan baju Melayu. Yang baju Melayu dia ni, dia nak ambil hari Sabtu ni. Lepas tu kita masukkanlah harga kat sini. Kalau dia dah bayar deposit, letak deposit kat sini. Kalau belum lagi, abaikan je lah. Dekat jenis pakaian tu kita simple je macam tu. Sebab nanti dekat invoice kita akan linkkan baju Melayu ni tadi dengan nama Alibaba tu. Kita simpan. So nampak dekat tab tempahan tu dah ada satu tempahan baju Melayu sendiri tu. Lepas tu kita tambah lagi satu tempahan lagi. Yang untuk bini dia pula. Pilih dekat profil ukuran, ambil isteri dia. Ni nak buat baju kurung. Okey. Yang baju kurung ni katakan dia nak ambil lambat sikit. Dia nak ambil 2 minggu depan. 8 bulan baru nak ambil. Lepas. Okey. Seleloknya isilah semula-semula. Semua detail ni kalau perlu. Lepas tu simpan. Nampak? Dah ada pula. Ada 2 pula kat situ. Baju kurung isteri dengan baju Melayu sendiri. Ni siapa punya? Alibaba punya. Untuk tempahan customer Alibaba ni. Lepas tu kita masukkan tempahan untuk anak dia tadi. Profil ukuran. Kita ambil profil anak dia. Lepas tu jenis pakaian anak dia tadi. Katakan dress lah.
Lepas tu yang anak dia ni ambil lambat. Lagi 2 bulan. Bulan April baru dia nak ambil. Okay, kita masukkan situ. Harga dia berapa? Letaklah harga save. Jadi sekarang ni dekat sini, khusus untuk pelanggan Alibaba ni, dia ada 3 order. 3 order yang guna profil ukuran yang berbeza-beza. Profil ukuran dia, profil ukuran isteri dia dengan profil ukuran anak dia. So kalau kita nak hantar invoice kepada Alibaba ni, kita klik je jana invoice. Kita boleh pilih 3-3 baju ni. Pilih 3-3 baju ni, kita tandakan semualah. Kita tandakan right, pilih. Ataupun katakan yang anak dia ni lambat lagi, bulan 4, kita tak nak collect duit lagi untuk yang anak dia. Kita nak yang baju kurung dengan baju Melayu je dulu. Kita antik yang anak dia tu. Jadi kita pilih 2 je. Lepas tu kita klik kat invoice. Invoice ni ada 2 pilihan. Nak hantar sebagai file PDF ataupun nak hantar mesej WhatsApp je. Kalau nak hantar mesej WhatsApp je, ambil yang atas ni. Bila kita send, dia keluar macam tu mesej tu. Invoice for Alibaba, date berapa, order 12 sendiri baju Melayu. Lepas tu order 13 sendiri baju kurung. Yang 12-13 tu running number. Order number dia. So dalam invoice tu kita dah ada harga dia, total, dia dah bayar deposit ke belum, balance berapa, lepas tu dengan payment detail. Semua dah ada dalam invoice tu. Kalau macam nak lagi kemas, kita boleh pilih yang jana invoice tadi. Katakan kita nak hantar 3-3, kita pilih yang kongsi PDF ni. Cuma yang kongsi PDF ni kita kena carilah nama dia. Cari nama dia, forward. Nanti dia akan hantar dalam format PDF macam ni. Sama juga, dalam tu akan ada 3-3 list baju tadi yang kita pilih, yang kita tandakan dengan total dia apa semua. Kita pun send. Ok. So kalau kita balik semula, kita pergi kat dashboard kat depan ni, dia dah update lah kat tempahan aktif tu, dengan tempahan selesai, tempahan lewat tu. Mana kalau kita pergi dekat pelanggan, kita pergi dekat list pelanggan, kita tengok yang Alibaba tu, nampak tak? Dia ada 3 profile, 3 active order. 3 profile tu bermaknanya 3 ukuran. 3 jenis ukuran. Ukuran dia, ukuran isteri dia, ukuran anak dia. Lepas tu 3 active order tadi, yang 3 tempahan baju yang dia buat tu. Kalau kita klik kat sini, dia akan pergi dekat Alibaba punya page tadi, kat sini. Dekat sini akan nampak profil ukuran dengan bahagian tengah ni untuk tempahan yang dia buat. Lepas tu atas tu detail dia, alamat, dengan kita punya KPI card untuk khusus untuk Alibaba je. Okey, kalau klik dekat tempahan pula, dekat tempahan kat sini, Alibaba keluar 1 je. Sedangkan tadi dia buat 3. Kenapa dekat sini dia keluar 1 je? Sebab 1 ni je yang kita punya tarikh siap dia lagi 4 hari. Sebab ni dia akan, kita nampak tak kat atas ni, kita ada filter ni. 7 hari akan datang, 2 minggu akan datang, sebulan akan datang. So bila kita tekan dekat 7 hari akan datang, dia hanya listkan baju yang kita kena siapkan dalam minggu ni je. Bila kita pilih 2 minggu akan datang, baru yang Alibaba tu keluar 2 nama dia. Satu baju dia sendiri, satu baju isteri dia. Sebab apa? Sebab yang isteri dia ni, tarikh siap dia 8 hari bulan 3. Baju dia nak ambil 28 hari bulan 2. Jadi kalau kita pilih 7 hari akan datang, memang baju dia je akan keluar. Kalau kita klik dekat 2 minggu akan datang, keluar baju dia dengan baju isteri dia. Kenapa baju anak dia tak ada? Kenapa ada 2 je nama dia? Sedangkan dia tempah 3 nama, 3 baju. Sebab baju anak dia tadi, kalau kita ingat, dia nak ambil lambat, dia nak ambil bulan 4. So kalau kita pilih kat sini sebulan akan datang pun, masih tak keluar anak dia. Sebab tu kita buat dekat sini, dekat bahagian tempahan ni, kita kena klik kat situ, baru dia akan pergi dekat bahagian Alibaba ni, baru keluar semua tempahan dia. Sebab tu dekat sini akan keluar 3. Kalau tengok dekat tempahan saja, dekat tempahan ni dia akan keluar mengikut pada filter yang kita pilih dekat atas ni. 7 hari, 2 minggu ni.
Sebab ini untuk kita punya pengurusan masa kita supaya senang. Supaya kita fokus pada baju yang masa tu je yang kita perlu siapkan. Tak adalah dia semua selambap, dia semua order kat sini. Bila kita pilih yang 7 hari ni, kita tahu yang minggu ni, order yang ni yang kita kena siapkan. Kalau kita pilih 2 minggu, dalam masa 2 minggu, order yang ni kita kena siapkan. Dia takkan tunjuk semua order dekat sini. Ini untuk pengurusan kita. Bila kita klik dekat nama dia, baru keluar semua tempahan yang dia buat. Okey, katakanlah dah tersilap masukkan, kita nak delete balik, nak buat semula ke apa ke. Kalau kita dah buat tempahan, kita tak boleh lah macam nak terus delete tempahan tu. Delete nama dia tu. Sebab kalau kita delete nama dia, contoh dekat pelanggan ni, kita pergi dekat Alibaba tadi, kita tekan lama-lama, kita tekan padam pelanggan. Apa jadi kalau kita buat macam tu? Kalau kita ke padam pelanggan, sedangkan dalam sistem dah ada dia punya profil dengan dia punya tempahan, nanti dia akan jadi rosak macam ni. Dia akan jadi rosak macam nampak tak yang pelanggan 10 ni. Ni contoh dia bila bila tempahan tu dah ada nama pelanggan, tapi kita delete nama pelanggan dia dekat bahagian ni. Nama pelanggan kat sini kita delete, nanti tempahan dia jadi dia keluar nama nombor macam tu je, pelanggan 10. Dan bila kita klik kat sini, dia pergi dekat orang lain. Dia tak pergi kat nama pelanggan yang sebenar, sebabnya link dia dah rosak. So dia akan jadi gila lah, dia akan pergi kat pelanggan lain. Sebenarnya ni bukan baju Sophia Jane pun. Sophia Jane baju dia dia cuma ada baju ni je. Tengok, Sophia Jane punya tempahan sepatutnya dia ada 1, 2, 3, 4 baju. Tapi yang ni, baju angka 10 ni, baju test baju kan. Test baju ni bila kita klik, dia pergi kat Sophia Jane juga. Tapi sebenarnya ni bukan baju Sophia Jane pun. Dia dah jadi gila. So kalau nak nak delete semula tempahan, kena delete dekat tempahan dulu. Klik dekat kalender ni. Cari balik tempahan yang nak delete tu. Dekat kalender ni, ini yang tempahan dah rosak tadi, dia punya nama customer kita dah terbuang tadi, dia dah jadi rosak macam tu, baru kita padam tempahan kat sini. Kita padamkan. So dia okey lah. Sama juga kalau dekat pelanggan ni, kita pergi dekat Alibaba ni, kita nak delete profil ukuran ni. Nampak tak profil sendiri, anak perempuan, anak lelaki, dengan isteri ni. Kalau kita delete ni, sedangkan dia dah ada tempahan. Yang dekat atas ni dia dah ada tempahan baju anak dia, isteri dia dengan diri dia sendiri. Tapi kalau katakan kita terdelete, ni profil ukuran kan. Katakan kita terdelete yang isteri dia punya ukuran. Padam sale, tindakan ini tidak boleh diundur. Kita dah warning dalam sistem. Hati-hati bila mendelete ni. Sebab bila delete ni, kita dah tak boleh nak reverse balik. Bermakna kena salin balik lah ukuran yang kita dah terpadam tadi. Katakan kita terpadam juga. Yang ni. Yang isteri dia tu, dia dah tak tulis isteri. Dia jadi profil 10. Dia ukuran dia dah rosak lah. Mana kita tak tahu yang isteri dia ni nak pakai ukuran apa. Sebab dia dah tak ada profil ukuran kat sini. Bila jadi macam ni, kita kena create semula. Tambah balik profil ukuran, letak balik isteri. Kita kena masukkan balik ukuran isteri dia. Profil ukuran yang kita dah masukkan jadi tempahan memang kita dah tak boleh ubah. Kita boleh tukar dia punya ukuran dia dekat sini. Kita boleh update ukuran dia. Tapi pada borang order kita dah tak boleh ubah. Kita dah tak boleh nak tukar dah. So yang ni pun kita kena delete je lah. Delete dengan buat balik. Dekat kalender tu tadi. Cari yang 2 minggu akan datang. Yang ni, yang profil 10 ni. Tekan lama-lama, lepas tu padam tempahan. Sebab kita dah terosakkan yang tu. Kita pergi balik kat pelanggan Alibaba ni, tempahan tinggal 2 balik lah. Tinggal baju anak dia dengan baju dia sendiri. So yang baju isteri dia tadi kita kena buat balik.
Semula silap. Pergi kat tempat tambah tambahan, pelanggan Alibaba, profil ukuran, pilih balik isteri dia. Tadi baju kurung kan. Baju kurung, lepas tu dia nak ambil 8 bulan. Simpan. Tapi rasanya okey lah kot, dah faham kot yang tu. Tu kalau ada apa-apa yang confuse lagi boleh tanyalah. Yang lain faham tak? Orang lain faham tak? Maksud kat sini. Maksud tempahan, maksud pelanggan dengan maksud dashboard. Dashboard tak ada masalah lah. Dashboard cuma laporan je. Pelanggan ni maksud dia pelanggan. Pelanggan ni dia akan memang ada seorang je. Dia akan ketua keluarga je. Ketua keluarga yang buat tempahan dengan kita je akan ada kat sini. So kalau macam orang tu tempah berapa banyak apa semua, dia akan ada dekat active order tu. Lepas tu tempahan pula. Tempahan ni dia bukan senaraikan semua order. Dia bukan senaraikan semua tempahan. Dia cuma senaraikan tempahan yang kita pilih kat atas ni. 7 hari, 2 minggu, sebulan. Yang kita pilih ni. Ataupun kita nak pilih hari. Kita nak tengok yang 28 hari bulan punya. Berapa baju nak siap. So 28 hari bulan punya ada 2 baju nak siap. Itu kalau kita pilih by hari. Biasanya kita pilih yang ni lah. 7 hari, 2 minggu. Kita nak tahu bulan ni berapa baju nak kena siapkan. Lepas tu kita boleh juga tengok kalender. Yang ada bintik-bintik kuning tu, bermakna yang tu yang tarikh yang ada tempahan. Yang bintik merah tu baju dah lewat. Nak filter kat sini pun boleh juga. Filter kat sini dia ada kalender sekali. Kalau tak dekat sini je. Cuma dekat sini bila kita klik dekat nama baju tu, dia tak pergi dekat borang tempahan. Dia pergi dekat profil pelanggan tu dulu. Sebab dekat profil pelanggan ni baru dia akan tunjukkan tempahan penuh yang pelanggan tu buat. So kalau yang kita klik dekat tempahan yang dalam pelanggan ni punya area, baru dia akan pergi dekat order form dia. Borang tempahan dia. Okay, faham ya? Harap-harap faham lah. Dia mula-mula tu dia memang lambat sikit nak catch up. Dan nanti bila dah lama-lama pakai nanti insyaAllah boleh faham.